Oh, tak mai. Oh, tak mai. Ui, hak dia besar. Oh, tak mai. Ni lama. Jom, Cik, jom. Kita menuju spot dulu. Lagi satu pula, apa tahu kenapa aku main sini. Aku main dekat kawasan sini sebabnya aku tengok forecast windy. Kemungkinan besar angin akan kuat. Main daripada arah sebelah sana saya petang. Sepatutnya aku nak pergi duduk belah tu, ujung tu. Tu aku tengok angin macam nak kuat lagi. Kita duduk kat sini ya. Sini dia lindung sikit angin. Inilah dia rumah kedua, Pulau Aman. Dia kampungnya besar. Wih, hak ni 2 kilo, 3 kilo confirm ni. Punya besar. So geng, Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi. Dah nak tengah hari ya. Ayam baru naik. Jadi kat sini kalau aku main pun aku tunggu ayam nak pasang hampir penuh baru aku main. Lepas tu pula hari ni berita yang baik adalah ayam keruh. Itu satu petanda yang baik ya kalau nak mengai loban. Hari ni aku seorang. So aku baru sampai kat sini. And then aku nak cari kayu ranting. Aku nak kacau lagi, nak kocok roti yang basah lagi. So aku dah jumpa dah. And then tu lah, yang mana belum pernah main Pulau Aman ni, hampa kena main sekali lah. Hampa try tengok, menginap dekat sini, duduklah dalam 2 hari kat sini. Seronok, tempat ni seronok, dia tenang. Sebab tu aku boleh dikatakan hampir seminggu sekali tu memang kena main. Sebab dia tenang. And then kita baru sampai. Jom kita tabung roti dulu. Roti basah macam biasa. Yang mana baru singgah channel aku, like, share, subscribe, tekan butang lonceng kat bawah. Yang mana nak dapatkan produk Queen yang sat lagi aku akan guna macam biasa, link di ruangan description yang tertera naik dalam video ni. Dan juga untuk link rod Queen 22 batang aku akan guna lagi. Abang boleh tengok di ruangan, pin komen kat bawah. Hopefully hari ni kita gasak. Alright geng, so ni dia roti. Kita pasang umpan dulu. Aku tak nampak lagi ni yang main belah atas ni. Itu yang aku takut tu. Ayam semua cantik dah. Okay, roti gardenia. Roti gardenia, rod Queen Freestyle Walker 7 kaki, 38 pound. 38 pound. Mainline macam biasa, Proga Savage kali 8, 6 pound. Leader, yang ni leader C9. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lafaz bismillah aku turun, sambut. Ayam syok ni, keruh ni. Mau bagi ada. Bukan. Tenggelam terus tahu lah ha. Uish. Loh, boleh. Aku ingat loban. Anak-anak boleh lah geng duk makan. Tu merempok sak-sak tu ke. Mampus. Okay geng, aku pindah spot dah. Saya tahu ada tempat tadi jenjulung. Ada macam ikan todok tu lah, penuh. Roti tak nak jatuh, dia sambak habis. Clear. Bila mai sini, sama juga jenjulung penuh. Balon ni lah. Bismillah. Kamu. Loban. Sini ada loban.
Loban ke duri? Oh, loban. Oh, sini dah loban. Alhamdulillah. Amboi, baru nak kena Kena pang mata baru. Alhamdulillah. Sihat lui kena mata yang rosak. Makan lagi, alhamdulillah. Selalu belakang Shelly ni jarang-jarang. Oh, ini bukan. Aduh, menjulung kacau pula. Nampak? Ni banyak nak makan ni. Apa beza julung dengan panang? Julung ni dia tak ada gigi mah tak? Nampak ah? Dia panjang bawah, pendek ke atas. Lepas tu tak ada gigi. Ni jenis julung. Loban. Wih, besar. Allah, lucut. Wih, besar wih. Lo ni aku pakai metekan lui. Aku tak berani nak ketat drag. Ni pasal nak kutip ni julung ni kali. Duk kacau umpan kan. Tu besar weh. Nampak dia golek layak. Sirih tu besar. Besar pun tak sampai 1 kilo lah. Nampak saya halui kalau tekai senang kena dia. Di bawah boleh makan. Loban. Janganlah lucu oi. Tak boleh hari ni bukan senang. Ni memang aku main peti lembut lah. Oh tu, dia ikut belakang. 3 ekor ikut. 2 ekor. Tu, mana nampak? Oh, lari. Seseh ni banyak tak apa, alhamdulillah. Dua ekor ikut dia geng. Seseh ni alhamdulillah, mana kata dia dah. Wih, aduh, aku duk kau mata lah dia nak makan. Wih, tak lekat lagi. Aduh. Ya Allah teruk. Ni kalau kali sikit ni habis ni. Yes. Oh, ni saya elok. Ekor petang ni.
ni selok. Aku tak mau main kuat sangat. Oh, ekor hitam yang. Babat. Dia tak boleh main kuat. Ya. Main kuat lucut. Oh, ada ikut belakang tu. Ha. Jarang-jarang nak masuk selok kat belakang ni. Jarang. Dia ni ikat sekilo. Dia. Belakang tak mau makan Sung. Tak masuk. Dah duduk main ni hujung Tanjung. Hari ni tak masuk Sung. Dapat. Kau sekap. Ubah lah. Dulu baik. Nampak bukan nak mengai. Rumah tepi pilap ke. Tak mai. Tak mai. Hak ni besar. Tak mai. Hak ni dia golek layang. Dia. Ni tak tekan ni. Golek-golek layang tu, saya tekan. Karan. Sumpah karan ni. Tak naik kepala you. Fighter lah. Ni lama. Ni kilo babeng.
Allah. Oh, sekilo. Ini sekilo. Ini sekilo. Alhamdulillah. Dia geng. Ini sekilo confirm. Confirm sekilo. Alhamdulillah. Sabit. Oh my, sekilo geng. Aku lupa buat penimbang. Kuasa ni dalam sekilo 100 dah kot. Sekilo 100. Saya ni besar betul ni. Alhamdulillah. Mata ke halus je geng. Tak berani. Halus gila memang ni. Abang tengok mata ke. Halus mana? Halus gila memang. Sebab sebelum ni memang aku dah pakai mata ke saiz ni. Lepas tu aku dah pelan-pelan upgrade. Dia lebih tebal. Tapi yang tu payah lekat. Pakai ni senang lekat. Tapi risiko nak lucut tu lagi tinggi je. Try tengok. Dah ya, bismillah. Panas ni. Sama-sama ayak sorok tak mau ni. Gila tu. Lah tengah rasanya. Oi, yang baru kacang ayam ni apa? Terbelik dengan apa? Mah, pegang. Ni siapa punya? Ni tali apa ni? Tadi kan punya. Kami ikat, cakap tiba terbalik. Yang pun pikat siapa? Tangkap. Bapak pegang apa? Yang ni baby? Ya. Yang ni baby? Aku pegang mana? Mah, sekok tu. Mah, nak kerak tali tu. Mampu. Mampu terbalik. Tapi bukan boleh lah. Ya, hampa sat. Hampa ni lah betul-betul lah. Dia perut bergaduh orang tu. Dah hampa pikat banyak-banyak buat apa? Kami kat aku pun. Mampu he. Tak pergi kat sana nanti akhirat nanti dia ketuk pula hampa pula. Mau. Kita boleh sampai betul. Jom. Kaki tu saya. Hampa ni mampu. Ikat tali kat ikan ayam. Tak jamah geng. Ni aku baling jauh ni. Kira lepas daripada kayu ni aku baling. Tak mau makan. Dia kalau yang surut ni susah sikit lah luban. Dia akan lari pergi tengah. Selalunya lah. Memang tak ada. Nampak dapat nampak. Kalau dalam kamera nampak, lah ni banyak duk main belah-belah tengah. Duk berenang atas kan. Tapi belah jauh sikit daripada tepi. Tak ada lah geng. Sadaqallahul azim. Aku nak pergi duduk relax Ustaz. Sambil minum dekat jeti. So Ustaz aku tunjuk gambar hasil pada hari ni. Aku lupa nak buat penimbang. Tidak, aku boleh timbang ikan yang paling besar tu berapa. So jom kita tengok dulu. Kita letak dulu ikan atas darat. So apa dapat tengok sendiri ya. Saiz-saiz dia semua macam mana. Alright geng, Assalamualaikum. Selamat petang-petang dah semua. So hari ni settle lah kita punya sesi mengai di sekitar Pulau Aman, Negeri Kedah. Pulau Aman Kedah. Bukan Penang ni, Kedah. Okay, so inilah dia hasil aku untuk hari ni seorang. Alhamdulillah, tak sikit, tak banyak. Dan yang paling besar aku rasa lebih kurang anggaran 1 kilo lah. Apa dapat tengok kat skrin. Itulah berat dia yang paling besar yang aku boleh pada hari ni. Dan inilah dia hasil kita. Itu dia geng. Ni remaja ni. Ini remaja, ini. Yang ni paling besar ni. Uish. Kena kat kawasan lapang memang seronok. Pasal apa dia tak boleh cari batu.
Memang sedap. Rod macam biasa. Queen Freestyle Walker. Yang ni 7 kaki. Dia 4 pieces. So mudah lah hampa nak bawa rod ni ke mana-mana sebab dia 4 patah. 4 batang. And then dicantumkan menjadi satu batang 7 kaki. 38 pound. Queen Freestyle Walker. Sedap. Ini paling sedap lah kalau nak main loban. 7 kaki ke 6 kaki setengah lah. Aku sarankan lah kalau nak main loban ni. Maka dengan itu berakhirlah video kita pada kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Tekan butang lonceng kat bawah. Dan yang paling penting sekali, Pakat-pakat mai dan pulau aman. pulau aman. Jadi geng, insyaAllah kita akan jumpa pula video yang seterusnya akan datang. Assalamualaikum.